Jana. Gaduh ke? Mak kepo datang, Mat. Bukan. Abang berdua ni kena nombor ekor. Kena nombor ekor lah. Abang kena nombor ekor? Boleh nak pergi makan. Boleh pergi shopping. Tak ada. Apa korang ni semua? Bising-bising macam orang gila. Umpama sikitlah kita ni duduk berjiran. Bini aku ni sakit. Hormat sikitlah. Bang Ibrahim, diorang ni terpekik-pekik bukannya gila. Diorang ni baru menang nombor ekor. Kena nombor ekor? Tak apa. Aku tak marah. Tapi hutang yang lama-lama tu tolong jelaskan sikit ya. Kenapa kau suruh dia datang, Mat? Pak Ibrahim, tiket yang kita kena tu pun kita letak kat mana pun kita tak tahu. Menyusahkan aku aja. Leceh lah. Tapi kalau dapat nombor tu, jangan lupa ya. Belanja ya. Entah siapa suruh dia datang tak? Alah, dia orang ni telinga lintar lah. Lalu aku tukar baju, kita pergi kedai Dobi. Toke. Tengok ini surat, Toke. Tolong tengok. Tengok ini surat, Toke. Apa surat? Ini surat Bilam angkat malam ya. Toke, itu uniform semalam gua angkat lah. Surat cuci lah. Surat masuk mesin. Tak boleh siap. Alah, Toke, tolonglah. Balik important lah. Yalah, Toke. Tu Pokemon yang dalam alam barang ah. Ya. Apa barang atas dalam? Kereta lah. Ayah, itu hancur. Hancur kah? Hancur nombor hancur hadapan kita, Mat. Habis.